sedap weh. So don't stop now. So don't stop now. DJs and them just right now. In the whole place, don't to drop out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Maafkan saya. Kita mula dah sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Welcome back. Welcome back to my channel. Aku loading pula dah. Hari ini adalah hari percubaan. Kita mengetes tayar-tayar baru daripada Pirelli. Walaupun saya masih sejuk, tetapi tetap performance-nya sungguh mantap dan syadu. Tengok aku corner kan, dah tak ada dah. Aku punya KTRC tu menyala. Mantap. Alhamdulillah. Saja je lalu sini, padahal aku nak pergi kerja ni. Saja lalu sini, nak kona-kona sikit. Memang melekat babe. Pirelli Rosso 4 dan Rosso 3. Alamak, itu masalah saya. Dia bila dah slow, kau nak dapat speed tu balik, Allahu Akbar, berat. Okey dah ni, laju dah ni. Nak laju mana lagi kan? Bersyukur bro. Allah 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 Allah. Jangan buat pasal, jangan buat pasal. Jangan buat pasal nak potong. Tapi untuk engine standard ataupun sprocket standard aku ni, personally rasa berat sikit. Sikit je. Time corner tak rasa pun. I mean kalau kau time tengah top speed dah. Kau akan rasa motor kau lambat sikit. Macam tu lah. Tapi overall okey je. Tengok ni, boleh je. Ayo, dia dah terkeluar sikit siul. Sebab gua nampak bro. Kalau gua tak nampak tadi. Situ lubang tu. Semalam aku lalu. Sebab bukan naik motor ni. Ni motor kapcai. Alamak, bangkai. Kan dah tak ada. Bismillah. Sedap weh. Woohoo.
Tapi tayar performance macam ni memang sekejap je lah pakai tak boleh dapat macam road seat lah. Kalau road seat tu boleh dapat dalam 30 km 30k kan mileage. Maybe ni aku rasa dalam 15 18. Itu pun depends. Kalau aku yang jenis buat hari-hari ni, oh memang tak dapat dah. Nak dapat 20 pun aku rasa susah ni. Hal tu duduk kat tepi tu. Jangan duduk tepi dik, bahaya. Tempat nak naik highway pula tu. Kalau macam ni tayar 1.6 kau rasa berat sikit lah. Kalau jalan straight kan, kau nak tarik ke apa, kau akan rasa berat sikit lah. Tapi untuk aku personally, aku tak rasa beza sangat. Dia punya ketara perbezaan kau rasa berat tu tak rasa sangat. Kalau tadi kau nampak aku tarik daripada 1.3 ke 1.7 pun, it's quite okay lah. So kau tak dapat notice sangat perbezaan dia. Gitulah. Kalau korang faham lah. Korang tak faham, nanti korang tengok video aku balik, nanti korang faham. Mantap, nampak kona bro sekarang bro. Woohoo! Woohoo! Mak Honda aja bantai babe. Sorry geng, tak payah cakap geng, sorry geng. Kau tengoklah bawa pun macam mana ni. Kalau dah bawa macam ni memang kurang lah bercakap aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua pinjaman je ni semua ni. Keseronokan ni semua sementara. Tiba. Dah tu orang tua-tua cakap dulu kan, jangan suka sangat. Sebenarnya walaupun kita nampak ayat tu simple kan, aku pun ni benda ni aku remind kat diri aku juga sebab dulu pun kita ada buat silap kan. Bila dah dengan kawan-kawan apa semua kan, weh rambut aku tertarik dah sakit tau. Aduh. So bila kita dengan kawan-kawan kita lupa. Jadinya ayat tu sungguh powerful untuk kau betul-betul faham dia kan. Yang mana jangan suka sangat tu
Oi, aku ni dah start borak kacip tapi korang jangan dengar lah. Yang mana benda tu kita kena take serious lah. Betul lah tu. Manusia kan, manusia bila kalau amalan kita, iman kita tak cukup kan, semua benda terasa macam apa kita dapat, kita cepat je hilang dah lah tu. Faham tak? So kena sentiasa bersyukur lah. Dia punya key point dia adalah sentiasa bersyukur lah. Salah pula. Sini aku nak lalu sini. Dengan apa yang kita ada ni, walaupun orang lain ada lebih, kita tetaplah bersyukur. Sebab kalau hidup ni kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, memang kau takkan puas lah. To be honest, aku pun rasa macam tu kan. Tak puas lah pakai motor ni, nak motor lain lah. Tengok member kau dah angkat MT-09 lah kan. Lepas tu tengok member kau nak jual motor semua kan. Banyak siap duit dia. Kau tengok member kau tukar barang-barang kan. Tu semua benda-benda yang kita rasa macam tak cukup kan. Tapi sebenarnya at the end of the day, it's always orang yang akan tengok kau. Faham tak? Macam sekarang ni situasi, contoh kau pakai 250, ada orang yang tengah pakai Kapcai tengah tengok motor kau 250 tu. Faham tak? So begitulah kira-kiranya. Macam orang yang tengah pakai Kapcai, ada orang yang tengah naik basikal tengok dia kan. Macam boy bestnya ada motor, tak adalah penat-penat nak kayuh. Macam tu lah. So begitulah kita orang hidup geng. Aku pun boleh sampaikan je lah, kadang-kadang aku pun Allah Akbar, kadang-kadang aku pun hara juga kan. Tapi aku selalu tetapkan diri aku untuk sentiasa bersyukur lah. Ujian tu kau tak boleh lari lah. Macam apa-apa masalah yang kau hadap kan, ujian tu kau tak boleh lari lah. Dia cara kau mengatasi masalah tu. Macam tu lah. Allahu Akbar, panas. Macam kena bakar. Astaghfirullahaladzim, tak. Perkataan tu tak boleh. Tak panas. Sejuk. Macam tersalah penggunaan kata pula. Okey. Sejuk. Daripada hujan kan. Tak adalah basah untuk aku naik motor ni. Kalau tak hujan. Bersyukur. Baru cakap pasal bersyukur ni. Konah dulu. Woi, lepas tangan tu. Angin tak masuk badan siut, panas. Depan tu jalan tak cantik. Allahu Akbar. Ha. Panas. Berpeluh. Aduh, rosak program aku. Okay, aku dah dekat sampai. Thank you guys for watching, and kita jumpa di next video, InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.